Orang ni aku beri nikmat, dia kufur, aku turunkan bala supaya dia bertaubat. Dia tak nak bertaubat, lalu bala tu dia akan terus menerus. Apa maksud bala yang terus menerus? Bala yang terus menerus adalah bila mana seorang itu terus menerus melaksanakan dosa. Itu maksud bala terus menerus. Ustaz, saya buat dosa, tak ada bala pun. Bala ni adalah ujian bila mana kita terus menerus melakukan dosa, itu bala. Kerana dosa dia akan menumbuhkan dosa, kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Macam mana tuan-tuan nak tahu hari ni kebaikan kita mengatasi kejahatan? Nak tahu kebaikan kita mengatasi kejahatan, kita hari ni seronok buat baik, suka buat baik lebih banyak daripada kita buat jahat. Hari ni kita rasa seronok, Allah Ta'ala ilhamkan kita untuk datang kuliah, dengar kuliah. Mula-mula lagi Allah ilhamkan kita boleh dengar yang nama dia, boleh solat subuh berjemaah. Lepas tu Allah ilhamkan kita solat duha, Allah ilhamkan kita sembahyang zuhur berjemaah, Allah ilhamkan kita sedekah, Allah ilhamkan kita solat asar berjemaah, solat maghrib berjemaah. Allah ilhamkan kita, ya, kita boleh je balik temankan cucu tengok Doraemon, tapi Allah ilhamkan kita boleh duduk dengar majlis ilmu, ya, sampailah nanti Allah ilhamkan kita lagi untuk kita sembahyang isyak berjemaah. Daripada pagi sampai malam kebaikan lebih banyak daripada kejahatan. Maka inilah tanda seseorang itu Allah Ta'ala muliakan.